maafkan saya, ni boleh rujuk kat sini. So soalan dia, ke mana hala tuju bersama andai menang banyak kursi parlimen dan menjadi kingmaker dalam kerajaan selepas ini? Andai kena bergabung dengan mana-mana parti membentuk kerajaan perpaduan? Tanda soal. Saya tak rasa kita akan menyertai mana-mana kerajaan. Semasa kita mula-mula membincangkan mengenai bersama, memanglah saya ni dengan kawan-kawan yang lain, kita ada simulasi kemungkinan. Kalau kalah semua deposit macam mana, kalau menang 5 kursi macam mana, kalau untuk tubuhkan kerajaan perlukan kalau menang 20 contohnya orang kata jadi kingmaker dan sebagainya. Setakat ini saya tak rasa kami akan menyertai mana-mana kerajaan. Itu bukan kepentingan kami. Cuma kalau ada 20-30 kursi contohnya, itu menyebabkan mana-mana kerajaan yang terbentuk itu mereka terpaksa mengambil kira pandangan dan tekanan bersama sebagai blok di parlimen. Jadi ada perkara-perkara yang kalau tak ada kami tak boleh lepas. Contohnya kan, awal-awal lagi kami akan kata apa-apa pun siapa nak confidence supply agreement kan, mereka kena pastikan bahawa setiap ahli parlimen, setiap kawasan itu akan dapat peruntukan pembangunan parlimen, dan Constituency Development Fund itu diletakkan di bawah parlimen, bukan lagi di bawah Perdana Menteri macam sekarang. So long and short answer, buat masa sekarang memang kami tidak ada nampaklah kita akan menyertai mana-mana kerajaan, tak kisah siapa yang tubuhkan kerajaan, kerana fokusnya ialah untuk membentuk satu platform untuk generasi masa depan. It's not about saya or Nick or siapa-siapa berada dalam kerajaan.